Hai semua, untuk kupasan kali ini, kita akan bedah satu ciri yang sangat power dalam Gem ini, iaitu GEMS. Ia adalah satu alat yang betul-betul boleh ubah cara anda guna AI dan saya akan tunjukkan macam mana nak manfaatkan sepenuhnya. Pernah tak anda rasa macam ni? Anda dah jumpa satu prompt AI yang memang menjadi, tapi setiap kali nak guna, kena cari balik, salin, tampal, ulang-ulang benda yang sama. Leceh kan? Inilah penyelesaiannya. Gem ni, senang cerita, adalah prompt yang kita simpan. Jadi, bila-bila masa kita perlukan, kita boleh terus guna untuk mulakan perbualan baru. Tak payah nak type apa-apa lagi, mudah dan sangat berkesan. Okey, jom kita mulakan. Kita akan tengok perkara asas dulu. Macam mana nak cari gem dan cuba beberapa gem yang Google dah siapkan. Ini cara paling senang untuk kita rasa sendiri apa kelebihannya. Caranya senang sangat. Mula-mula, buka Gem ini. Lepas tu, pergi ke menu di sebelah kiri dan klik pada Teroka Gem atau Explore Games. Anda akan terus dibawa ke skrin pengurus gem. Dekat skrin pengurus gem ni, anda akan nampak macam-macam gem yang Google dah sediakan. Ada untuk jana idea, ada untuk edit penulisan, malah ada yang boleh buat buku cerita siap dengan gambar sekali. Memang best untuk cuba-cuba dulu. Walaupun gem yang sedia ada tu berguna, kuasa sebenar gem ni datang bila kita cipta sendiri. Jadi sekarang, jom kita tengok pula macam mana nak bina alat AI peribadi yang memang dibuat khas untuk keperluan anda. Proses nak buat gem ni boleh dipecahkan kepada 4 langkah mudah je. Pertama, bagi nama. Kedua, tulis arahan. Ketiga, yang ni pilihan, anda boleh muat naik fail rujukan. Dan akhir sekali, simpan. Siap! Jadi, kena ingat, kualiti gam anda tu sangat-sangat bergantung pada arahan yang anda tulis. Inilah bahagian paling penting. Kalau arahan tu jelas dan terperinci, barulah gam anda jadi betul-betul power. Okey, jom tengok satu contoh. Katalah anda seorang guru sains. Anda boleh suruh gem ni jadi pakar, minta dia tanya tahap darjah pelajar, hasilkan eksperimen yang kreatif dan pastikan eksperimen tu ikut standard kurikulum yang anda muat naik. Nampak tak betapa spesifiknya? Ini ada satu tips best. Kalau rasa macam tak cukup idea nak tulis arahan, klik je ikon pensel kecil kat bawah kotak arahan tu. Nanti Gemini akan tolong upgradekan arahan anda jadi lagi mantap dan terperinci. Ciri pilihan ni memang sangat berguna. Anda boleh muat naik fail sendiri, contohnya dokumen silibus, supaya gem tu hanya merujuk kepada kandungan yang anda percaya. Jadi jawapan yang diberi lebih tepat dan relevan. Sebelum anda mula guna gem tu, cuba pertimbangkan untuk tukar model. Kalau tugasan tu agak kompleks, saya sarankan tukar ke 1.5 Pro. Ia lagi pandai sikit, jadi hasil yang diberi pun akan jadi lebih berkualiti. Buat gem untuk kegunaan sendiri memang dah cukup hebat. Tapi, apa yang lagi hebat ialah bila kita boleh kongsikan gem tu dengan orang lain. Jom kita tengok macam mana nak jadikan alat peribadi kita ni satu sumber untuk seluruh komuniti. Sekarang, saya nak kongsi satu rahsia kecil yang akan buat perkongsian gem ni jadi lagi power dan mudah untuk semua orang. Satu trik yang sangat berguna. Beza dia macam ni. Kalau guna pautan kongsi biasa, orang lain boleh guna gem anda. Tapi, kalau guna pautan salin terus, mereka boleh terus simpan satu salinan gem tu dalam akaun mereka sendiri. Lepas tu boleh ubah suai ikut suka hati. Lagi bagus, kan? Dan cara nak buatnya senang sangat. Lepas anda kongsi gem, jangan salin pautan yang diberi tu. Sebaliknya, pergi ke bar alamat ke atas, salin URL tu dan tukar je perkataan edit di hujungnya kepada copy. Itu sahaja. Idea perkongsian ni dah mencetuskan sesuatu yang sangat menarik. Contohnya, ada satu laman web nama dia edugames.ai yang kumpulkan koleksi gem khas untuk para pendidik. Ini betul-betul menunjukkan potensi kolaborasi. Cuba tengok betapa pelbagainya kegunaan gem ni. Daripada reka bentuk rancangan mengajar, kepada menyokong keperluan pelajar, hinggalah untuk tugasan profesional macam tulis surat berita kelas atau email kepada ibu bapa. Memang tak terhad kemungkinannya. Jadi, inilah intipati sebenarnya. Bila kita kongsi gem yang kita cipta, kita bukan sahaja tolong orang lain, tapi kita sama-sama membina satu ekosistem pengetahuan yang boleh dimanfaatkan oleh semua. Kolaborasi inilah yang menjadikan gem lebih daripada sekadar alat peribadi.
Sekarang giliran anda pula. Cuba fikir, apa satu tugasan berulang yang selalu anda buat dalam kerja atau kehidupan harian? Agaknya, apakah masalah yang boleh diselesaikan oleh game pertama yang akan anda bina? Jom mulakan sekarang dan terokai sendiri kuasanya.